Tem ni kau nak sakit perut. Mana satu tanggal lagi perempuan. Aduh sakit. Aduh, dah. Tadi mesti nak pergi kerja tak nak pula kau buat hal. Barulah selesa. Ni apa benda pula ni? Lah, siapa pula letak sampah kat poket aku ni? Pula ni tu sampah tak ada ni. Kau pun tahu pun. Bang, macam mana abang dekat sini? Oh, ini kerja kau. Tak bang, kerja saya Foodpanda, delivery. Habis tu yang sampah kau buang ni apa? Alamak, relax abang. Bukan orang nampak pun. Memanglah orang tak nampak. Tapi kau lah jadi puncanya air sisa kumbahan sama-sama sampah yang kau buang tadi. Macam mana aku boleh ada kat sini? Oh, ya ke bang? Kau tahu tak, air sisa kumbahan yang kau buang tadi melalui proses prarawatan. Di proses inilah pengasingan sampah sarap bersama-sama dengan air kumbahan. Oh, ya ke? Oh, saya minta maaf lah bang. Saya tak tahu. Tadi, daripada proses prarawatan akan memasuki tangki pengudaraan. Oh, kira ni lah tempat dia nak proseskan air tu bang Ya, betul. Dalam ni lah di mana bakteria akan memecahkan bahan-bahan organik. Oh, organik. Ya. Organik tu macam orang panggil apa? Yang bawang putih tu bukan? Bukan. Air sisa kumbahan tadi akan memasuki tangki pemendapan ataupun kita panggil sebagai tangki clarifier. Oh, ini kira macam last dia punya proses lah. Betul. Di sinilah di mana net cemar yang berat akan mendap ke dasar tangki. Air sisa ni akan selamat dilepaskan ke dalam sungai. Kalau macam tu, saya minta maaf lah bang Saya janji tak buat lagi. Habis tu ini macam mana? Tu pandai-pandai abang lah. Benda nak... Sorry bang. Weh, kena di mana?